Setiap daripada orang bujang yang mungkin dah banyak usianya, mesti akan rasa agak tertekan sedikit lah apabila ditanya soalan bila nak kahwin. Ataupun ada ayat di sini seperti, oh belum kahwin ya, umur berapa dah ni, lambat betul kahwin kan. Kadang-kadang dia siap menghukum kita pula tu. Dia kata apa, itulah kau memilih sangat kan. Dia cakap kita memilih lah, sampai malas fikir pasal kahwin. Banyak aja pendapat orang macam tu. Jadi bagi saya, kita tak perlulah untuk bertanya soalan-soalan yang orang kata agak boleh menyentuh hati dan juga perasaan orang lain. Ni kan boleh tanya pula, tak ada anak lagi, bukan ke dah lama kahwin? Ataupun soalan berkaitan dengan rumah, dah lama dah kerja, mesti dah banyak duit, kenapa tak beli rumah lagi? Takkan nak menyewa sampai tua? Dia siap tanya soalan-soalan macam tu lagi. Bagi saya soalan-soalan ni tak perlulah ditanya, sebabnya benda ni terlalu peribadi. Kalau nak tanya tu, biar berpada-pada dan juga tidak perlu dengan ayat-ayat sinis. Tak perlu nak menghukum kita dengan perkataan-perkataan yang seolah-olah merendah-rendahkan kita. So macam mana? Korang pun sama betul tak?